Inilah jalan Parit Botak. Saya akan menuju ke jalan Rejosari. Ini kita tengok ada satu lagi persempangan dekat situ, Parit Raja. Sempang ke Parit Raja Darat tu ada 1 kilometer lagi. Di situ dia ada tulis sempang ke Tampuk 500 meter. Sekali lagi saya tunjukkan di sebelah kiri ni pemandangannya yang cukup indah. Ni saya melalui jambatan Sungai Benon. Jadi saya akan menghala ke sebelah kiri ke Sempang Renggam. Kalau ke sebelah kanan itu ialah ke Benon. Jalan ni camp berada di Pontian dan sekarang saya masuk ke kawasan daerah Keluang. Ini saya keluar ke Plaza Tol Sempang Renggam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula dalam Kang Min Hobby Channel. Pada petang ini saya dalam perjalanan menuju ke Sempang Renggam. Tapi kali ini jalan yang saya lalui ialah melalui jalan Parit Botak. Jom ikuti perjalanan saya seperti apa. Ini ialah jalan Parit Botak. Saya akan menuju ke jalan Rejosari. Jadi buat sahabat-sahabat sekalian yang belum pernah melalui jalan Parit Botak ni, saya bawakan kalian untuk melihat bagaimana suasana jalan di jalan Parit Botak ni. Ketika saya melalui jalan ini, sudah tentulah saya akan melalui beberapa buah kampung. Nanti saya tunjukkan kampung-kampung seperti apa pada petang ini. Alhamdulillah cuaca pada petang ini cerah. Pada pagi tadi nampak hujan, tapi kini keadaannya adalah amat cerah sekali. Jadi memudahkanlah para pengguna jalan raya untuk melalui jalan ini. Jadi selepas melalui kampung Parit Kuari ini, kita nampak banyak juga rumah-rumah. Tapi beginilah keadaan rumah di kawasan kampung dekat sini. Jadi pemandangan di sebelah kiri jalan Parit Botak ni, nampak banyak sekali pokok-pokok pisang ditanam oleh warga tempatan. Jadi pokok pisang ni kelihatan subur sekali di kawasan ini. Saya baru melepasi sempang kampung Parit Nipah. Tadi saya dapati bahawa sebelah kiri itu ialah kampung Parit Nipah. Ni jadi kena berhati-hati kerana banyak juga kenderaan yang melalui di jalan ini. Ini kita tengok ada satu lagi persempangan dekat situ, Parit Raja. Sempang ke Parit Raja Darat tu ada 1 kilometer lagi. Saya baru melepasi kampung Parit Surau. Sebelum baru jumpa dengan sempang yang akan belok ke sebelah kanan, iaitu sempang ke Parit Raja Darat. Di sebelah kiri saya ini ialah kampung Parit Daun. Jadi sekarang ni hujan renyai-renyai turun di kawasan ini. Jadi di sebelah kanan nampak ada pokok pisang tumbuh dengan subur di kanan dan kiri ini di jalan Parit Botak. Kerana kita tahu bahawa kawasan ini adalah terkenal dengan pisang dan juga keripik pisang. Ni kita tengok ada lagi satu persempangan dekat sini. Ini saya kena perang dengan kenderaan kerana dekat sini ada warung. Sebenarnya kali ini jalan yang akan saya lalui ialah melalui Sempang Rejosari. Ini ada 100 meter lagi. Dan sekarang saya dah boleh memberikan lampu isyarat untuk belok ke sebelah kiri. Ini dia saya masuk ke Sempang Rejosari. Nampak banyak kenderaan di sini. Ini situasinya melalui Sempang ke Rejosari. Jadi pemandangannya begitu indah dan cantik sekali.
saya bawakan sahabat-sahabat untuk melihat jalan ini, suasana jalan kawasan kampung melalui Jalan Rejosari ini. Ini pemandangan yang begitu cantik sekali. Di sebelah kiri ini sahabat boleh lihat pokok ubi. Sekali lagi kita tengok di kawasan ini memang terkenal dengan tanaman pokok pisang dan juga pokok ubi. Ya, sekarang ini saya melalui Kampung Punggur Darat. Di sebelah kiri tadi itu ialah Kampung Punggur Darat. Dan saya teruskan lagi perjalanan untuk melihat kawasan-kawasan kampung sebelum saya sampai ke Sempang Renggam. Jadi pemandangan yang dapat kita lihat di sebelah kanan dan kiri ini ialah pokok kelapa sawit, pokok pisang di sepanjang jalan ini. Okey, jadi saya akan belok ke sebelah kanan ini. Ada persimpangan. Jadi inilah satu-satu jalan yang akan saya lalui. Dan ini merupakan jalan rasmi bila kita nak menuju ke kawasan Sempang Renggam. Ini saya melalui jambatan nampak dekat situ. Dan untuk sampai ke Parit Petak tu ada 9 km lagi. Nampaknya jalan kat sini agak bumping sedikit. Kita tengok di sebelah kanan saya tu ada masjid. Jadi jalannya tak berapa elok. Ni saya melalui lagi kawasan kampung-kampung seperti ini. Dan ditunjukkan sana tu kita tengok untuk menuju ke Seri Merlung. Terus sekali lagi saya tunjukkan kawasannya seperti ini. 43 km untuk sampai ke Batu Pahat itu. Ini juga kita nampak begitu indah sekali. Dan itu ada beberapa pokok yang kelihatan mencantikkan kawasan ini. Di sebelah kanannya ada masjid. Kita tengok. Tapi nampaknya lalu kawasan kampung ni memang cantik. Di sebelah kanan ni kita tengok ada masjid. Ini kita tengok. Oh, Jabi. Kita dah sampai Jabi. Nampak di hadapan saya ni ada bas pengangkutan awam. Jadi bila lalu kawasan ni nampaknya banyak pula kenderaan Jalannya pun cantik dan cukup baik sekali. Ini saya berada di Kampung Parit Tengah. Di situ ada nampak signboard. Kalau kita terus itu ialah ke Lebuh Raya Utara Selatan. Ni di hadapan kita nampak ada persimpangan Jadi kalau terus itu ke Kuala Lumpur dan ke Johor Bahru. Ditunjukkan dekat situ. Dan ini ialah satu lagi kampung kita nampak di kawasan ini. Jadi banyak sekali kenderaan dan juga kawasan pusat perniagaan di tepi-tepi. Di situ dia ada tulis Sempang ke Tampuk 500 meter. Ni kita dah sampai ke kawasan pekannya dekat sini. Nampak agak sibuk sedikit bila saya melalui sini, sahabat-sahabat begini keadaannya. Kalau sahabat-sahabat tengok, jalannya cukup lurus sekali. Dan alhamdulillah cuaca pada petang ini agak cerah. Ini pemandangannya begitu menghijau sekali. Kelihatan kerbau ada dan lembu di sebelah kiri itu. Cukup mendamaikan. Kalau sahabat-sahabat tengok apa yang saya rakamkan di sini. Ni kita tengok ada kawasan dekat sini. Ada homestay Rakandin. Ni ada lagi di depan tu masjid. Dan ada tali air dekat depan ni. Itu saya tunjukkan. Sekali lagi saya tunjukkan di sebelah kiri ni pemandangannya yang cukup indah. Terdapat
kehijauan pokok-pokok pisang kelihatan subur sekali di sebelah kiri saya ini. Ni saya melalui jambatan Sungai Benot. Sebenarnya dah menghampiri Pekan Benot ni. Ni keadaan jambatan Sungai Benot. Benot ni terletak di daerah Pontian ni. Kalau kita perhatikan jalan ini daripada yang saya masuk tadi, Kampung Parit Betak, sampai sekarang ni nampak jalan ni adalah rata. Di hadapan itu 500 meter lagi sempang ke Benot dan juga menghala ke Sempang Renggam. Ni dia, kita sudah menghampiri ke kawasan Sempang. Jadi saya akan menghala ke sebelah kiri ke Sempang Renggam. Kalau terus tu ke Parit Makassar. Ni ada, kalau ke sebelah kanan itu ialah ke Benot. Jadi apa yang perlu saya buat sekarang ni ialah saya akan belok ke sebelah kiri untuk menuju ke Sempang Renggam. Inilah jalan daripada Benot menuju ke Sempang Renggam. Dan pada petang ini saya bawakan sahabat-sahabat untuk melihat laluannya seperti apa, kerana kali ini saya tidak menggunakan jalan Lebuh Raya Utara Selatan untuk menuju ke Sempang Renggam. Ini ke Parit Markom, sebelah kanan tu Parit Markom. Dan ini ada lampu isyarat, kena berhati-hati bila sahabat-sahabat melalui jalan ni. Ya, sahabat-sahabat boleh tengok keadaan jalan menuju ke Sempang Renggam. Cukup cantik sekali jalannya. Tak banyak kenderaan pada ketika ini. Kita tengok ni ada sepadan selamat jalan. Ni sekarang berada di Pontian dan sekarang saya masuk ke kawasan daerah Keluang. Ni kita tengok dah sampai ke kawasan perkampungan dekat sini. Sudah menampakkan ada bangunan-bangunan kawasan untuk perniagaan. Ini dia. Jadi kita melalui beberapa pusat perniagaan. Ini juga ada kawasan restoran. Nampaknya kenderaan semakin banyak di tempat ini. Jadi ada lebih kurang 26 km kalau kita nak pergi ke Aitam. Di sebelah kiri saya ni ada, baru kelihatan ada Shell. Di sini nampaknya Shell ni pun baru saja dibuka. Ini keadaan jalan pada waktu petang seperti ini. Ini saya dah menghampiri kawasan Sempang Plaza Tol Sempang Renggam. Jadi saya akan belok ke Plaza Tol Sempang Renggam. Ni dia, saya akan belok ke sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau terus itu ke Sempang Renggam lah. Jadi ini saya keluar ke Plaza Tol Sempang Renggam. Okey, terima kasih kerana menonton video ini hingga tamat. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini.